Saya Zaini Ahmad Malki daripada syarikat Fazana, dan saya mengucapkan kepada wakil-wakil konsultan daripada syarikat Dash dalam projek Dash, Puan Syikin daripada ICE Redhill, daripada Tempai, daripada KC, kerana sudi meluangkan masa untuk hadir pada pagi ini untuk menyaksikan sendiri live hot tapping. So saya pun tak nak cakap banyak, dan saya mendoakan semoga proses pagi ini ataupun kita punya demo pagi ini berjalan lancar dan dapat disediakan dengan sepenuhnya, insyaAllah. Line stopping ni kita tak macam company lain. Company lain dia emphasize dengan beberapa size saja, tapi kita emphasize terus. Kita punya engineer Cik Rahman buat kita di belakang syarikat Arena Energy ni, kita beli plate sendiri, kita beli besi sendiri, kita ada roll machine, kita ada LED machine, kita buat sendiri kita punya mesin. Kita tak beli mesin, kita buat sendiri mesin kita daripada saiz 300mm, 400, 450, 500mm, 600, 650, 700 sampai 1800mm kita ada sekarang ni. Dan syabas Cik Rahman, kita dah completekan semua sekali hot tapping kita daripada saiz yang sekecil-kecil 300mm sampai sebesar-besar 1800mm, dan juga line stopping kita semua sudah siap dan kita dah ready dah. Kalau klien kita tak kira daripada setakat ni Fazana dah bagi kepercayaan kepada kita untuk teruskan kerja line stopping dan hot tapping di Dash, kita ucapkan terima kasih kepada Fazana, dan kita akan buktikan kepada Fazana bahawa kita dah ready untuk masuk, orang kata masuk berperang lah dengan company-company lain. Bukan berperang lah, dia orang compliment each other lah, orang kata kan, compliment each other dengan company-company lain untuk sama-sama kita share the cake lah untuk memajukan bisnes hot tapping dan line stop ni. Kalau kita sebut pasal line stop dan hot tapping, kalau kita tak cerita pun pasal kita punya supplier pun tak ada juga lah. Pasal supplier kita banyak membantu, banyak yang bagi kita motivasi untuk kita sampai ke tahap ni. Contoh macam kita punya supplier Cik Vincent belakang sana daripada Entech, kita ada daripada DVC Eugene, Cik Eugene. Bukan setakat kita punya supplier, dah macam kita punya abang adik lah, macam anak syarikat kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada DVC, banyak membantu kita untuk supply semua valve-valve ni. Dan untuk pengetahuan, valve-valve ni kita bukan setakat kita beli valve, tak ada. Kita sekarang OEM. Kita OEM dengan China, kita direct pergi ke China, kita ambil sendiri valve daripada sana. Dan ada yang kita baru start, kita letak brand kita, AE. Brand valve kita sekarang ni, kita ada slash valve, kita ada knife valve, kita ada butterfly valve, semua kita ada berbagai valve yang kita letak brand kita sendiri, AE. Kita dalam proses, kita tengah testing dengan Syabas, dan seterusnya nanti kita akan buatkan SPAN dan seterusnya lah, license yang berkenaan. Dan saya tak berniat untuk memanjangkan ucapan saya. Saya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau tanpa bantuan Allah, tak ada saya kat sini, saya rasa. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.